Selain memuji JDT yang berjaya layak ke pusingan 16 ACL Elite, jurulatih Vissel Kobe juga meluahkan rasa kagum dan terpukau dengan sokongan luar biasa peminat setia JDT. Di sebalik kemenangan 1-0 JDT ke atas gergasi Jepun Vissel Kobe, kehebatan atmosfera di SSI kali ini mendapat pujian daripada jurulatih Vissel Kobe. Jurulatih kelab gergasi Jepun itu secara terbuka meluahkan rasa kagum dan terpukau dengan sokongan tanpa henti yang diberikan oleh peminat setia JDT itu. Jurulatih Vissel Kobe Michael Skiba mengakui sepanjang perlawanan sorakan bergemuruh daripada Boys of Street dan seluruh penyokong JDT berjaya menyukarkan pasukannya. Kami tahu beraksi di sini akan sangat sukar. Atmosfera di sini adalah sesuatu yang berbeza. Penyokong mereka sangat bersemangat dan ia memberikan tekanan yang hebat kepada kami, ujar pengendali Vissel Kobe itu. Pujian daripada pasukan Jepun ini adalah satu pengiktirafan bahawa penyokong JDT adalah sebahagian daripada nadi kejayaan kelab di persada antarabangsa.